Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam TV PSS KVMT. Saya Siti Nurul Nazira binti Muhammad Syanizam daripada Wartawan TV PSS KVMT ingin melaporkan bahawa pihak Tenaga Nasional Berhad TNB membuat penyerahan peralatan terpakai kepada pihak Jabatan Teknologi Elektrik Kolej Vokasional Melaka Tengah pada hari ini 22 April 2025. Majlis ini bertujuan untuk menyerahkan peralatan elektrik terpakai kepada pihak kolej sebagai usaha memperkukuh pembelajaran berasaskan amali dalam bidang teknologi elektrik. Jom ikut saya tengok. Bersama saya kini daripada Wakil TNB. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Tuan kerana sudi memberikan sumbangan ini kepada Kolej Vokasional Melaka Tengah. Saya ada beberapa soalan yang ingin diajukan oleh pihak Tuan. Apakah objektif utama TNB dalam memberikan sumbangan ini kepada Kolej Vokasional Melaka Tengah? Sebagai sebuah syarikat utiliti negara, pihak kami rasa bertanggungjawab untuk menyumbang kepada institut pendidikan untuk generasi yang akan datang. Jadi memang menjadi matlamat utama kami untuk menyumbang sebahagian daripada apa yang kami dapat kembali kepada pihak masyarakat, terutama sekali pihak pendidikan. Faham. Okey, seterusnya bagaimana pihak TNB memastikan bahawa sumbangan yang diberikan ini relevan digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran? Sebenarnya, segala peralatan yang kita beri ini adalah peralatan yang masih digunakan dan sedang digunakan dalam teknologi terkini. Segala yang kami berikan ini bukanlah satu teknologi yang terkebelakang, malahan dia memang current situation sekarang. Dan sangat bernilai tinggi harga barang-barang ini dan pihak kami merasakan kami berkemampuan untuk menyumbang kepada institut pendidikan. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya. Sumbangan ini dijangka memberi impak positif kepada pelajar dalam meningkatkan kemahiran teknikal pelajar selaras dengan keperluan industri semasa. Maka tibalah kita di penghujung video. Sekian daripada saya Siti Nurul Nazira binti Muhammad Syanizam. Salam KV di hati, selamat maju jaya dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.